Perkara 5 ialah alam sekitar. Beta merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Kerajaan Persekutuan atas keprihatinan dan penyaluran peruntukan Ecological Fiscal Transfer for Biodiversity Conservation, itu EFT, pada negeri beta melalui Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Ini merupakan langkah bijaksana dalam menghargai nilai alam yang tidak ternilai. Satu anugerah ilahi yang menjadi sumber kehidupan dan kesejahteraan generasi masa kini dan masa akan datang. Beta berharap agar setiap sen peruntukan ini dapat diagihkan secara cekap dan telus pada jabatan dan agensi berkaitan bagi melaksanakan program pengurusan ekologi yang menyeluruh, melindungi, memelihara dan mewartakan kawasan-kawasan strategik yang menyumbang kepada perkhidmatan ekosistem, termasuklah kawasan daratan, air tawar, pesisir, pantai dan perairan marin. Demi menjaga keselamatan rakyat beta, terutamanya di musim tengkujuh, beta memohon agar orang tua beta yang amat berhormat Menteri Besar Pahang dapat memberi keutamaan kepada pelaksanaan projek-projek tebatan banjir yang telah diluluskan. Terdapat 15 projek berimpak tinggi dalam rangka pembangunan lembangan sungai bersepadu PLSB dan rancangan tebatan banjir RTB di seluruh negeri beta. Antaranya di Sungai Kenau, Pekan Sungai Lembing, Sungai Dong, Raub dan Sungai Jelai, Fasa 1 di daerah Lipis. Beta menaruh harapan yang tinggi agar semua projek ini dilaksanakan dengan segera, berkualiti dan mengikut jadual yang ditetapkan. Janganlah kita terlambat bertindak hanya setelah musibah menimpa. Cegah sebelum parah, itulah tanda kerajaan yang bijak dan berjiwa rakyat.